Macam mana aku nak tahu maksud gambar ni? Dan macam mana pula aku nak faham maksud ni? Hai, tak ada benda yang senang ke? Macam mana ni? Sebenarnya ada satu rahsia yang ramai pengguna Android tak tahu. Nak tahu apa rahsia dia? Jom saya tunjukkan. Yang pertama, yang anda perlukan adalah phone Android. Kalau tak ada phone Android, beli phone Android. Fungsi ini kita panggil dia Google Lens. Ia menggunakan teknologi AI untuk mengenal pasti teks, objek, tumbuhan, haiwan dan macam-macam lagi hanya melalui kamera atau gambar. Anda hanya buka Google Lens dan anda hanya scan sahaja, sebab Google Lens ni akan scan secara automatik. Kalau anda tak faham apa yang ditulis, anda boleh terjemahkan atau berkongsi teks tersebut di aplikasi yang lain. Bukan itu je, kalau anda nampak benda-benda yang pelik yang anda tak tahu apa nama dia, anda buka je Google Lens dan anda snap. Dalam beberapa saat, Google akan memaparkan tentang maklumat tersebut. Google Lens ni memang sangat ringkas, tapi ia sangat berguna untuk orang yang nak belajar, bekerja ataupun kehidupan harian mereka. Lepas ni, tak perlu dah nak search dekat Google. Keluarkan Google Lens, snap gambar, dah dapat jawapan. Faham? Kalau video ini membantu anda, jangan lupa tekan button follow kalau anda nak tahu lebih banyak tips teknologi daripada kami. Jangan lupa tekan button follow tau. Aku dah boleh scan dah guna Google Snap. Tak handsome? Siap besar!